kita akan bercakap tentang peranan tiga pihak berkepentingan dalam pelibatan ibu bapa dalam aktiviti anak. Nur Patricia. Ya. Okey. Yang first sekali, peranan pihak berkepentingan, pengetua, guru dan juga waris. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang peranan pihak pentadbir ini dalam pelibatan ibu bapa dalam aktiviti anak-anak di sekolah. Okey, kita nampak dekat sini pihak pentadbir ini, salah satu peranan pihak pentadbir, dia telah dia telah mewujudkan satu grup WhatsApp, iaitu setiap kelas mempunyai satu guru kelas dan juga ibu bapa, di mana dekat sini dia boleh berkomunikasi ibu bapa boleh berkomunikasi dengan setiap guru kelas. Dalam masa yang sama, pihak pentadbir juga akan ada dalam grup WhatsApp tersebut supaya dapat memantau pergerakan guru kelas tersebut dan juga para ibu bapa dalam grup WhatsApp tersebut. Kalau ada 50 kelas, 50 lah, dia kan 50 guru kan? Begitu yang dinyatakan. Okey, next. Pihak pentadbir juga. Betul kan? Dia cakap dia pula, dia kata macam tu, tapi tak tahulah. Maybe satu form tu maybe. Itulah tu. Okey, lepas tu seterusnya pihak pentadbir juga telah melakukan program bahagian unit sukan, kelab persatuan dan juga unit uniform. Contohnya kita dapat lihat kerja pasukan sekolah ataupun hari kurikulum dan juga hari kampeen, di mana pada hari-hari tersebut ni pihak pentadbir telah mengadakan hari-hari ini untuk pelibatan ibu bapa. Kiranya ibu bapa boleh datang ke sekolah untuk melihat anak-anak mereka ini dalam pelibatan anak-anak mereka dalam aktiviti seperti aktiviti hari kurikulum ataupun hari kampeen tersebut. Okey, seterusnya juga pihak pentadbir juga telah mengadakan aktiviti seperti program berkaitan akademik, terutamanya contohnya seperti kamp akademik tingkatan 5. Pihak pentadbir ini juga telah mengkaskan satu buku khas kepada para guru ni supaya diorang ni dapat kejar KPI diorang, supaya tak lari daripada garis masa yang telah ditetapkan, supaya setiap pembelajaran para guru ini, para guru mencapai objektif pembelajaran itu di akhir pembelajaran, supaya tak lari daripada guideline yang setiap guru telah Okey, tetapkan. sekejap. Saya tahu sekejap lagi akan ada presentation untuk buku dan juga untuk apa. Boleh tak kaitkan dengan pelibatan cabaran yang serius? Untuk tiga-tiga stakeholder. Bukan, maksudnya untuk pentadbir kan. Sebelum tadi kan aku cakap benda macam contoh kenapa pentadbir dia join semua WhatsApp group tu. Must be something happen, betul tak? Mungkin dari segi pemantauan dan semua. So dia nak memantau bagaimana komunikasi antara ibu bapa dengan guru, makanya dia melibatkan diri dengan join semua WhatsApp group itu dan inisiatif ini apa kesan dia? Teruslah. Okey. Kiranya dilibatkan terus dengan cabaran Sebab benda tu semua ni berkaitan kan, betul tak? Okey. Alright. So kalau masuk lagi kita tengok yang first tadi yang tapi yang dah cakap yang okey. Seterusnya pihak pentadbir ini juga telah mengadakan program, iaitu program ziarah kaunseling ataupun dipanggil sebagai ziarah canda, di mana kenapa pihak pentadbir ini mengadakan program ini adalah untuk memudahkan para guru ni. Bila para guru ni dapat detect terdapat beberapa pelajar yang susah untuk datang sekolah ataupun mengalami masalah kenderaan atau transport datang ke sekolah, jadi pentadbir ini membuat program tersebut untuk para guru ini menjejaki ataupun dapat detect problem apa student ini tak dapat datang ke sekolah. Lepas tu last but not least, untuk pihak pentadbir ini juga mengadakan perjumpaan waris, di mana terdapat beberapa ibu bapa yang di mana kurang ataupun tiada motivasi untuk anak-anak ini untuk anak-anak mereka, dan juga terdapat juga ibu bapa yang tiada kesedaran, di mana bila ada perjumpaan waris ini, ibu bapa mampu, para pentadbir dan juga ibu bapa mampu memberitahu sedikit sebanyak tentang kesedaran pembelajaran ini dalam kepentingan kehidupan anak-anak mereka.
walau Ini bukan mampu lah sebenarnya. dalam mampu tak Bukan sebenarnya. mampu kan? Apa perkataan yang sesuai? Bukanlah mampu tapi dia macam Tapi macam mampu. mampu untuk Jadi saluran lah. menjadi saluran. Okey, sebenarnya saya pasal kepada kau. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada. Saya akan membentangkan peranan guru dalam membantu pelibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. Okey, seperti yang kita lihat gambaran dari atas, yang pertama, sebagai seorang guru perlulah cari inisiatif lah untuk membantu ibu bapa libatkan diri dalam pendidikan anak-anak mereka. Yang pertama, guru boleh melakukan program berkaitan akademik. Kenapa dia nombor inisiatif tu? Kerana ada cabaran-cabaran yang yang pertama adalah program berkaitan akademik. Mungkin guru boleh melakukan tuition dan hari Bukan mungkin. Kita bagi buat inisiatif tu mesti sebab ada cabaran dia, betul tak? Ada masalah dia. Sebab tu kita jalankan inisiatif tersebut. Betul kan? Bukan mungkin memang saranan untuk nak mengatasi cabaran. Betul? Okey, seterusnya adalah guru menerima tugasan. Guru perlu menerima tugasan. Guru boleh menerima tugasan murid setiap Boleh memang kena tugasan. Sebab ada masalah tugasan tidak nak buat kan? Betul tak? guru boleh semak tugasan murid secara berkala. Lepas tu boleh beri maklum balas kepada murid supaya mereka tahu perkembangan diri mereka dan boleh kongsi dengan grup Kenapa WhatsApp. dia perlu tahu perkembangan diri dia? Ada masalah ke? Ada apa masalah dia? Apa masalah dia? Siapa yang kongsikan? Siapa yang cakap? Ibu bapa dia assumption kita contoh. sebagai contoh, kebanyakan ibu bapa juga mengambil berat tentang pelibatan anak-anak mereka. Jadi ibu bapa bertanya tentang pelajaran anak-anak. Jadi guru perlulah yang ketiga adalah guru boleh mengadakan bengkel asas kemahiran digital kerana untuk membantu ibu bapa yang tidak mahir digital, supaya ibu bapa boleh melibatkan lagi pelibatan ibu bapa secara atas talian. Kenapa? Kerana Kenapa nak libatkan ibu bapa secara atas talian? Dia macam ni lah, kalau orang tu tak ada faham, kenapa dia nak bagi reda dia, betul tak? Kan? Betul kan? So mesti ada sebab kita bagi saranan tu, kita bagi ubat tu mesti ada sebab. Kalau kita bagi ubat batuk dekat orang yang demam, boleh elok pada demam. So maksudnya mesti ada cabaran dia apa, so ini yang kita cadang. Faham tak maksud saya? Faham? Cuba kaitkan satu. Satu masalah dan inisiatif ini tak cuma untuk meningkatkan kebajikan. Banyak tu cabaran di sini tu. cabarannya adalah kebanyakan ibu bapa tidak mahir digital. Jadi guru bolehlah menganjurkan bengkel asas kemahiran digital, nak bantu lagi ibu bapa ni lebih melibatkan diri lagi. Macam mana nak install WhatsApp, macam mana nak pakai WhatsApp macam tu. Nak join Google Meet. Right? Seterusnya Jadi dengan itu dapat meningkatkan lagi pelibatan ibu bapa secara atas talian. dalam apa? Dalam aktiviti macam mana? Dalam aktiviti seperti Google Meet, meeting online, secara online yang dijalankan oleh pihak sekolah. Bagilah detail lagi, meeting tu apa? Contohnya meeting bagi ibu bapa yang sibuk bekerja, tidak boleh hadir meeting secara fizikal, boleh pihak sekolah biasanya boleh buat meeting secara online. Seperti meeting untuk penetapan target. Pusing tak menjawab soalan. Untuk membuat contohnya meeting penetapan target. Borak santai bersama ibu bapa. All this input must be based on the dapatan daripada interview.
sarankan program kan, betul tak? Inisiatif yang tak akhir adalah guru boleh melakukan program ziarah sana ke rumah pelajar. Hal ini kerana sebagai guru haruslah mengambil berat terhadap kebajikan anak murid. Kerana seperti yang kita tahu ada keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi semua yang kurang berkemampuan semua nak kena buat ziarah sana bagi pelajar yang bermasalah. Yang tidak hadir ke sekolah kebanyakan. Dia ada point sebenarnya tapi dia kamu dia pun hidup dia. Kena pandai kaitkan. Assalamualaikum, nama saya Aisyah Hayani binti Muhammad Nasir dan saya akan meneruskan dengan peranan waris dalam melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak. Kami dapati bahawa waris yang kami interview itu dia kurang aktif dalam melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak yang disebabkan oleh sibuk bekerja. Jadi waris ini mengambil inisiatif dengan menghantar anak dia ke tuition. Seterusnya, ibu bapa juga berperanan dalam memastikan kerja rumah anak-anak mereka ni siaplah. Tapi mereka ni menghadapi cabaran seperti tekanan keuangan yang disebabkan oleh untuk memberi kemudahan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif kepada anak-anak. Tapi boleh tak hantar ke tuition? Mereka kurang terlibat dalam pendidikan anak-anak tu, jarang tengok anak-anak. Jadinya mereka ambil inisiatif lain lah yang dekat dengan anak-anak. Seterusnya, ibu bapa juga turut terlibat dalam mesyuarat PIDG. Walaupun cabarannya ibu bapa ni terlibat menghadapi kekangan masa, namun pihak sekolah boleh mewujudkan sistem komuniti yang boleh menghubungkan antara pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa. So cabaran ni bukan saranan kepada siapa sebenarnya? Kepada waris ke, kepada pendidik sekolah ke, kepada siapa? Kepada waris menjalankan sekolah. So cakaplah tadi waris ni menjalankan kepada pendidik sekolah sebab dia sibuk, dia tak dapat pergi mesyuarat gaji. Betul kan? Betul. Bukan dia yang pandai-pandai saya sibuk, saya nak buat mesyuarat gaji, saya jadi pendidik sekolah. Ya, apabila waris tu menghadapi tekanan masa, juga bekerja, jadinya waris mencadangkan kepada pihak sekolah untuk mewujudkan sistem komuniti dalam kalangan ibu bapa lah dengan pihak guru. Seterusnya, ibu bapa juga sentiasa berhubung dengan pihak sekolah. Disebabkan oleh ibu bapa ni terdapat ibu bapa yang kurang faham dalam sukatan pelajaran. Oleh itu ibu bapa ni mengambil inisiatif untuk mencadangkan kepada pihak sekolah untuk menyediakan sistem komunikasi yang mesra pengguna. Sebagai contoh, buat grup WhatsApp, macam grup WhatsApp tu bolehlah guru-guru ni bagi tahu tentang pelajaran anak-anak dengan terlebih awal lah. One point semua ada, cuma macam mana nak kaitkan, betul tak? Kita memerlukan pemahaman kepada isu apa yang kita dapat daripada kita. Okay, so next untuk teori daripada pengetua. Okay, pengetua ni dia memainkan peranan penting dalam pelibatan ibu bapa mengikut teori ekologi dalam ekosistem. Pengetua ni dia perlu mempromosikan nilai dan budaya bahawa pendidikan ini adalah tanggungjawab bersama. Boleh, nak makan boleh, tak ada masalah. Sebab sekarang ni ramai ibu bapa yang ada mindset macam tak perlu pandai pun dapat kerja. So yang seterusnya, mental system ambil kira beban kerja ibu bapa dalam merancang program sekolah, macam adakan di luar waktu sekolah, di hari minggu ke di luar waktu kerja lah. So mungkin time tu ramai ibu bapa yang free, guru-guru pun kemungkinan akan free, so dia orang boleh berinteraksi lah situ. Seterusnya ekosistem, kukuhkan kerjasama dua hala.
seperti anjurkan lawatan ke rumah atau dikenali sebagai ziarah cakna lah. Sebab masa kita orang interview, pengetua tu cakap dia ke arah ziarah cakna. Dia nak menunjukkan keprihatinan kepada ibu pelajar. So pelajar tu akan lebih rasa nak datang ke sekolah. So ibu bapa pun akan ambil tanggungjawab untuk menentu pelajar kalau tak pergi sekolah ke, tak buat kerja rumah ke. Sebab pengetua prihatin kan, takkanlah ibu bapa tu nak buat tak tahu, buat bodoh je kan. Tapi maksudnya dia bertitik tolak daripada masalah itu, tak ada masalah. Ya. Okay, seterusnya makrosistem galakkan interaksi positif antara guru dan ibu bapa melalui mesyuarat PIBG lah. Okay, seterusnya kronosistem pantau perubahan tingkah laku ibu bapa dan pelajar dari semasa ke semasa. Maksudnya ni dalam rekod prestasi ke, kehadiran pelajar ke sekolah, kehadiran ibu bapa ke PIBG dan sebagainya. Okay, so next. Seterusnya adalah teori untuk guru. Tingkat lapisan yang pertama adalah microsystem. Seperti yang kita tahu, microsystem ni adalah yang paling dekat dengan diri individu, merupakan interaksi langsung antara orang yang penting dalam kehidupan. Contohnya guru sekolah, guru tanda sebaya. Okey, Cuk, saya nak terus kepada online resource yang digunakan. Dia punya diagram ni dalam bentuk apa? Nampak? Kita orang guna Canva, lepas tu kita orang ada buat laman web. Strategi kita orang, kita orang tanya dengan ChatGPT lah macam mana ni. Lagi ni contoh kita orang punya program yang nak buat dengan hubungan dua hala dinamik lah. Tak, apa ini dah ada website dia. Apa yang ada dalam website ni? Yang ada dalam website ni macam kita bagi link dekat ibu bapa apa semua untuk dia orang akses, tahu prestasi kehadiran, pencapaian akademik, lepas kurikulum, lepas tu ada juga inisiatif sekolah macam minggu ni nak buat apa, minggu depan nak buat apa. Okey. Ya. Lepas tu ada pautan komunikasi macam grup WhatsApp ke. Apa AI yang dipakai? AI ChatGPT dengan Gamma. Gamma untuk buat gambar atau video? Gambar. Okey, reference? Ni reference. Reference menu tak ada kan? Ada reference menu? Ada. Oh, dia punya diagram. Maksudnya dia ada level 1 badan juga. Oh. Saya tahu yang tu adalah orang yang cuba dia tengok psikologi. Tapi kalau dia tambahkan juga. Okey. Apa itu? Okey, saya berikan kasih.